Korang masuk bilik air rasa panas, beruap, bilik air rasa bersauna. Guys, benda ni tak pelik kalau korang letak kipas dalam bilik air tu, memang sangat tak pelik. Tapi benda ni sebenarnya dia sangat membantu, okay? Ni antara mini fan yang korang boleh guna dalam bilik air. Deca Micro Exhaust Plus lampu 2-in-1. Ni kalau korang nak nampak moden, lepas tu nampak simple kemas kan, memang sesuai. Lepas tu pula dia punya saiz baru 20 inci. LED ni ada 3 color, daylight, cool white dengan warm white. Dia datangkan sekali dengan 14 speed, 7 forward, 7 reverse. Dia punya design pun nampak kemas, simple. Yang paling best sekali, dia boleh sedut wap mandian korang tu. Tak adalah bilik air nampak berpeluh. So bilik air pun takkan berbau, berkulat juga. Memang sesuai kalau korang nak jimat tau, sebab dia dah datangkan sekali dengan lampu LED. Yang ni pula Vero Tiny 16, compact plus budget friendly. Chill tapi power, sesuai sangat kalau korang nak pasang dekat bilik air. Saiz dia 16 inci, compact corner mounted fan. Dia boleh swing sampai 120 darjah Celsius. Space menjimat, serutan pun memang padu, boleh hilangkan bau dengan wap dalam tandas tu. Yang ni kalau korang nak membuangkan memang ngam sangat. Boleh membuang tu lama, 24 jam pun boleh. Lepas tu yang ni tak adalah panas sebab dia boleh tadah terus kat muka kau tu. So kalau korang setiap kali jenis nak membuang dalam tandas tu kan, asyik berpeluh je, apa lagi memang dah tunggu masanya untuk beli satu mini fan ni Tapi kalau korang dapatkan mini fan ni, boleh terus saya datang dekat dapur berdekatan rumah korang.